Okey, hari ni 21 hari bulan 5. Okey, inilah rumah burung. 20 kali 50 kalau kita tengok sana. Okey, ya. Okey. 50 Okey. Jadi sekarang rumah burung ni kita boleh view pemandangan. Okey, pemandangan di sini, tengok. Di atas bukit Okey, kita tengok. Okey, kita boleh tengok atas bukit. Atas bukit, tengok bawahnya kecil kita nampak. Okey, bawah sana kecil, jadi sekarang ni kita berada di atas bukit. Sebab apa atas bukit? Memang cantik lah atas bukit ni sebab burung ni dia terbang tinggi. Jadi bila terbang tinggi, dia akan cari bangunan yang berhampiran yang paling dekat Okey, jadi tengok di sini. Okey, yang bangunan yang lebih dekat dengan dia sebelum dia turun bawah. Itu satu kelebihan lah yang rumah burung tinggi. Nanti kita akan tengok dalaman dia macam mana, perkembangan selepas 4 bulan. Jadi sekarang ni kita nak tunjukkan lagi satu lah. Dia ada ni durian di sini. Durian makanan dia lah. Durian. Lepas tu dia ada kat sana ada kelapa sawit lah. Memang satu faktor dia dengan pokok getah lagi. Lepas tu dalam hutan. Lepas tu di atas bukit. Jadi kita boleh tengok dalaman lagi. Lepas tu yang paling menarik sekali ada rumah kat sini. Rumah homestay lah. Jadi kita boleh tengok. Okey, sekejap. Sini ada homestay. Ni homestay keluarga lah. Okey. Nampak? Saya boleh tengok homestay. Memang sangat cantik. Nampak? Ini. Memang cantik sekali lah. Okey, yang belakang tu pun ada. Orang panggil apa tu? Belakang tu? Pun ada. Okey, di depannya pun ada rumah burung. Kalau kita boleh tengok. Nampak ada kelihatan burung sedang main. Nanti kita akan masuk dalam.